Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ni kita bincang sikit cara mana terdapat khusyuk dalam semayang. Setakat ni apa yang kita dapat setakat ni? Apa yang kita dah tahu? Untuk dapat khusyuk dalam semayang, cara mana yang perlu kita buat untuk dapat khusyuk dalam semayang? Ya, macam ni, agak-agak. Kena faham maksud. Kena faham maksud, kemudian tadabbur. Maksud ayat lah. Kemudian kena tadabbur lah. Tadabbur makna ayat kan. Itu betul lah. Salah satu cara lah. Ada cara lain lagi tak? Agak. Pandang tempat sujud. Pandang tempat sujud. Okay. Pandang tempat sujud. Abang biasa jelaskan kalau bab tempat sujud ni abang anggap sebagai kiblat. Kiblat mata. Kiblat dada tuju kat Kaabah, kiblat mata tempat sujud, kiblat hati kepada Allah SWT. Sebab kiblat lah. Kemudian yang nak bincang ni misalnya dalam semayang ni kita ada 3 rukun. Yang pertama rukun apa? Perbuatan, fi'li kan. Yang kedua rukun bacaan, qauli. Yang ketiga rukun qalbi. 3 rukun. Kita nak bincang dari segi fiqhnya, nak bincang dari segi tauhidnya. Ya? Apabila ada 3 perbuatan dalam sembahyang, kita ambil pertama rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan ni dan istilah tauhidnya dia takluk dengan sifat basar Allah SWT. Ya? Mana semayang ni Allah Ta'ala melihat kita semayang. Asasnya, apabila Allah Ta'ala melihat kita semayang, kalau kita lah, kita mengajar di sekolah, PPD duduk dalam kelas kita, dia tengok kita mengajar, jadi guana kita? Kecut perut lah. Tapi kita semayang ada tak kecut perut? Allah Ta'ala tengok kita semayang? Tak ada rasa apa-apa. Pasal kita tak tanam dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan basar, melihat perbuatan kita. Seolah tak ada sifat basar dalam hati kita, tak ada. Seolah Allah Ta'ala macam buta. Kita semayang di hadapan Allah Ta'ala yang buta. Pasal kita bebas nak buat apa pun. Ya? Kita bebas nak buat. Tak ada. Tak ada rasa hormat pada Allah Ta'ala dalam semayang kita. Yang kedua, kita pergi pada sifat sama Allah Ta'ala. Yang bacaan kita takluk dengan sifat sama Allah Ta'ala. Kita baca apa pun Allah dengar apa yang kita baca. Jadi kalau boleh kita baca dan semayang, jangan laju terlajar, jaga tajwid molek, baca betul-betul sikit. Ya? Allah dengar apa yang kita baca. Kita baca tajuk betul salah, kita tak tahu, kita tak kisah. Ya? Seolah Allah Ta'ala pekak tak dengar apa yang kita baca. Berapa ramai abang dah perhati, contohlah kalau tu imam. Sama je. Kalau semayang Jumaat tu baca ayat panjang je. Kalau semayang yang jihad ni, yang baca kuat, kita baca ayat panjang. Dan kalau semayang asar, kita baca ayat pendek kan? Sikap kita begitu. Kita dah sedar bahawa Allah Ta'ala dengar belakang. Dia jadi gitu. Abang tahu betul salah, abang dah tahu lah benda macam tu. Tapi rasa tak berapa comel lah sikit. Kemudian yang ketiga, hukum qalbi. Hukum qalbi takluk dengan sifat ilmu. Kaunu aliman, Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa yang ada dalam hati-hati kita, Allah tahu belaka. Apa-apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu belaka. Dia nak khusyuk dan sembahyang ni, paling asasnya, perbuatan berada dalam sembahyang. Tapi hati juga kena ada dalam sembahyang. Biasa hati kita lah, yang lari dari sembahyang. Hati kita keluar dari sembahyang. Hati kita tak duduk dalam sembahyang. Hati kita dah sembahyang lari merata. Satu dunia kita lari, hati kita. Abang tak tahu orang lain, abang begitulah. Kalau kereta tu rosak, dalam semayang, kereta guna tu kan kereta. Dia workshop ni, tinggal workshop kereta.
Agaknya kalau kereta pun begitu, kalau kes lain yang berat lagi macam mana? Anak sakit di hospital. Mesti terus semayang kita ziarah anak sakit di hospital. Tu kita. Kalau orang politik macam mana agaknya? Hati dia semayang, di luar semayang orang politik. Berat lagi. Berat lagi. Pasal tu kadang-kadang untuk bahawa setuh benda gini, dan politik jangan melampau, jangan berlebihan. Kadang-kadang semayang pun kita seolah pergi majlis ceramah, seolah begitu. Kita tahu Allah Maha mengetahui tentang hati kita. Hati itu di mana dalam semayang. Pada asalnya, biarlah hati itu duduk dalam semayang bersama dengan perbuatan, dengan tubuh kita. Biar duduk situ jadi dah. Tapi iblis ni cuba kait kita. Iblis setan cuba kait kita biar keluar daripada semayang. Jadi hati kita akan liar. Dan semayang hati kita main liar. Ya? Dia lari situ, lari sini. Jadi hati lari itu bukan satu masalah. Yang pentingnya kita balikkan hati kita dalam semayang semula. Kita sentiasa tarik hati kita biar duduk dalam semayang. Jangan biar dia lari lara. Jangan sampai di awal, mula takbir, sampai salam hati kita duduk. Hospital semua ziarah anak sakit. Jangan gitu. Kita memang hati kita akan pergi. Kita manusia biasa, ada perasaan. Hati kita akan pergi ziarah anak di hospital dan semayang. Tapi apa sampai hospital balik, tarik semula. Tarik semua. Dia benda tu bukan berlaku sekali. Sepanjang semayang kita, iblis akan kosek kita semua. Iblis nombor satu duk kosek kita. Tak nak kita hati kita berada dalam semayang. Apa nak pesan tu saja. Coba kita balik semula, mana segala apa yang berlaku dalam semayang, kita kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru lebih selamat. Paling tidak lebih selamat semayang kita. Tak lara berdoa lalu. Pasal berbimbang sikit, kita semayang tak tinggal dah. Kita semayang tak tinggal. Semayang zuhirnya sempurna dah. Perbuatan cuma bacaan comel, tapi hati kita lara dalam semayang. Abang ingat tu? Fawailul lil musallin. Celakalah orang semayang. Abang takut benda gitu. Pasal dah semayang lara dah semayang kita tadi. Kena jaga molek, kita tak embuh. Semayang yang humbang kita ke neraka. Abang tak embuh gitu. Jaga molek. Kalau orang tak semayang tu cerita lain dah. Dia tak semayang. Tapi kita semayang pun Allah humbang ke neraka kerana semayang kita. Gak lagi sebenarnya Allah Ta'ala tak pandang apa yang berlaku pada Zuhir sebenarnya. Jadi dalam setiap amalan yang kita lakukan, kau boleh cuba tak nak ikhlas. Sebab ikhlas tu payah. Pasal Zuhir amalan tu suruh kerangka saja. Yang menghidup amalan bila ada ikhlas dalam amalan kita. Pastikan ada ikhlas dalam amalan kita. Kalau tak ikhlas tak sebut, tak boleh gitu, salah tu apa cakap tu. Kalau dah semayang ni tak ikhlas pun kena semayang juga. Pasal semayang tu fardu, kena buat, tak boleh tinggal. Kena buat walaupun tak ada ikhlas dalam sembahyang, tapi berusahalah untuk tak nak ikhlas dalam sembahyang kita. Pasal kalau tidak tak ikhlas dalam sembahyang, dia jadi macam kerangka. Seolah kita persembah pada Allah Ta'ala mayat yang mati. Nampak tak? Kita sembah pada Allah Ta'ala mayat yang mati, tak hidup amalan kita. Kerana yang menghidup amalan, dan kita ikan sebut yang menghidup amalan atau ikhlas pada Allah SWT. Nampak dah? Coba, bukan semayang saja, dan amalan lain sekalipun, cuba tanam sifat ikhlas dan semayang. Sikit pun tak apa. Jangan kita buat kerana manusia belaka, jangan. Ya? Takut kita tak boleh pahala dengan segala amalan kita. Okey? Ke ada apa nak tanya lagi? Benda ni. Berapa orang tak setakat tu bolehnya? Tak apalah, cukuplah setakat tu. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.